nimble dan juga agresif. Baik pada pasukan Monster Vicious maupun Team Vamos. Tarikan mula dilakukan oleh Zon. Mula memanggil rakan seperjuangan yang lain untuk mula dapatkan turtle yang kedua. Tapi Leonie juga tidak ingin mengalah. Menunggu barisan pemain pasukan Monster Vicious untuk menghampiri kedudukan turtle yang kedua ini. Tadi dia boleh buat, kali ini dia boleh buat lagi. Gojek adalah tumpuan utama. Uni berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Zon nyawanya begitu rendah sekali. Lihat bagaimana Momo akan diberikan tumpuan oleh Chibi. Dengan penggunaan lagi shadow kill, Clockun berjaya untuk mendapatkan Momo. Leonie akan jadikan mangsa. Batu tak batu hilang juga. Tapi bonus masuk. Ada million Chibi dapat turtle. Bonus. Cuba untuk memberikan diri flicker daripada Narco. Hilang juga dia, double kill untuk Narco. Tapi Clockun dia tak nak balik. Jadi last infinity. Dia macam nak masuk. Tapi Clockun ada bantuan daripada Chibi juga. Namun bersabarlah sebentar wahai Clockun. Ada dua last infinity. Mana yang original tak tahu. Tapi sekarang ini Raf. Nyawanya rendah sangat. Raf flicker tapi tak sempat. Tetap akan tumbang. Namun Momo tak sempat untuk dapatkan Chibi. Sedikit perlahan Prime Devils Fighter. Laju kuat shadow daripada Chibi. Agresif gameplay yang ditunjukkan oleh kedua pasukan. Kita akan tengok balik dalam instant replay apa yang berlaku dalam permainan sebentar tadi. Pembukaan teamfight dilakukan oleh Uni daripada pasukan Monster Vicious. Kemudiannya ada lagi follow up damage daripada pasukan Monster Vicious. Apabila Chibi mula untuk lakukan serangan bersama dengan follow up damage daripada Clockun, itu membenarkan untuk Team Vamos cuba untuk seimbangkan balik keadaan. Meskipun turtle yang kedua berjaya untuk didapatkan oleh Team Vamos, kita juga boleh nampak bagaimana Natko dekat bahagian hadapan. Dia melakukan satu pergerakan lagi agresif. Dapatkan lagi dua pemain daripada pasukan Monster Vicious. Dan itu adalah kemenangan yang agak besar juga. Dan menyebabkan kali ini Team Vamos perbezaan 1,000 gol dengan pasukan Monster Vicious. Ya, tadi Monster Vicious lead sekejap. Tapi taklah lead yang besar. Hanya sedikit sahaja. Tapi Vamos akan dapatkan lead semula sekarang ini. Berdominasi ke atas Land of Dawn. Bagaimana 6 minit waktu perlawanan. Team Vamos mempunyai 8 kill sekarang ini. Berbalas dengan 6 untuk pasukan Monster Vicious. Chewy terpaksa gunakan Quad Shadow untuk melarikan diri. Sebab Leonie ni, kalau ada follow up, dia akan sondol saja mana-mana pemain yang berada dekat depan dia. Okey, tapi untuk Rap yang kali ini cuba untuk memancing beberapa kali untuk mendapatkan Natko, tapi bukanlah satu tangkapan yang mudah. Ui. Untuk pasukan Monster Vicious, tapi dekat bahagian bawah Uni dan juga Momo diasak berterusan oleh Chibi. Nyawa yang rendah dengan begitu pantas. Tapi untuk pasukan Monster Vicious, mereka masih lagi berada di posisi yang boleh untuk melakukan keterbalikan situasi ke atas pemain Team Vamos. Cumanya posisi mereka kena dijaga macam mana mereka nak pastikan team fight itu dimenangi. Sebab kita dah nampak beberapa kali war tersebut mereka berjaya untuk mulakan setup ke atas pemain Team Vamos. Tapi kemudiannya nampak macam agak sedikit perlahan dan follow up damage mereka jadi lambat sedikit, membenarkan untuk Team Vamos terbalikkan semula keadaan tersebut. Sebab nampak berkali-kali mereka fokus kepada Gorgeous terlebih dahulu. Natko kali ini adalah tumpuannya. Natko nyawa rendah, flicker digunakan tetapi tak kena belakang kepada Natko. Namun mangsa kepada Raf sekarang ini. Tetapi pertarungan akan terus dilaksanakan. Fighter dah pun digunakan oleh Momo. Turtle yang akan diberikan tumpuan. Bonus masuk daripada belakang Chibi. Sempat tekan Nogi Shadow Kill. Kali ini Chibi nyawa begitu rendah sekali. Tapi Uni peroleh turtle juga dapatkan Chibi. Mereka perlu untuk undurkan diri. Tapi bonus nyawanya sangat-sangat rendah. Uni masih lagi ada. Boleh masuk balik. Dia mungkin tunggu cooldown puncher. Namun dia cakap apa? Sabarlah. Dia dapat turtle balik. Menghalau terus pemain daripada pasukan Monster Vicious. Tapi turtle yang terakhir berjaya untuk dikunci oleh pasukan Monster Vicious supaya mereka masih lagi berada di posisi yang seimbang dengan Team Vamos meskipun kehilangan beberapa orang pemain. Dekat bahagian bawah Uni cuba untuk menjarakkan sedikit sebanyak kedudukan supaya tidak ditangkap oleh Team Vamos. Minit yang ke-8 agak selesa juga untuk Team Vamos dan juga Monster Vicious. Tak adalah begitu ketara sangat permainan mereka. Kita akan tengok balik dalam instant replay tadi apa yang berlaku. Sekali lagi team fight dimulakan oleh pasukan Monster Vicious. Kita boleh tengok macam mana mereka cuba untuk dapatkan pemain. Tapi kemudiannya Team Vamos lebih bijak untuk pastikan yang pasukan Monster Vicious tak jadi masalah besar sangat untuk mereka. Dan follow up damage daripada Team Vamos lebih kemas. Untuk pasukan Monster Vicious, kalau kita tengok pun dah 2 kali, 3 kali sebenarnya dalam permainan ini, team fight mereka huru-hara dan menyebabkan Team Vamos mudah untuk dapatkan satu persatu pemain mereka. Meskipun turtle yang terakhir berjaya untuk dikunci. Sikit saja lagi sebenarnya untuk Natko didapatkan. Last Infinity flicker tak kena pula. Tapi Momo dah lompat. Natko baru sebut nama dia hilang pula. Mega kill diberikan. Zone kali ini akan diberikan tumpuan tetapi bye-bye. Dia ada Avatar of the Guardian. Boleh saja lari daripada para pemain pasukan Monster Vicious. Menara dekat bahagian bawah akan diberikan fokus. Hancur menara ini. Negara di bahagian bawah berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan Monster Vicious. Namun untuk Team Vamos di posisi sekarang ini mereka cuba sehabis baik untuk dapatkan objektif. Tapi pasukan Monster Vicious mereka tahu
Fokus mereka adalah untuk pastikan menara berjaya untuk didapatkan dan objektif yang perlu untuk dikejar selain nak fokus kepada kill. Soalnya kita tahu permainan ini adalah untuk fokus kepada kristal dipecahkan terlebih dahulu sebelum nak fokus kepada benda lain. Jadi untuk Leonie, perlu mainkan tanggungjawab dengan cukup besar, membuka vision yang lebih luas untuk pasukan Monster Vicious, terutamanya apabila lot yang pertama akan dibangkitkan di bahagian bawah sekarang. Ya, Lot dah pun mula bangkit. Tengah tunggu je dekat sungai Land of Dawn buat waktu ini. 9 minit sudah waktu permainan kita. Lihat bagaimana Leonie terus rotasi laksanakan ke bahagian yang lain. Mendapatkan segala informasi terlebih dahulu. Berkali-kali kita lihatkan Momo dia terus fokus pergi ke bahagian backline. Dia menghalang backline untuk masuk ke dalam team fight dengan adanya penggunaan Baron Spectre tersebut. Tetapi sekarang ini Raf mencuba untuk melakukan kiting terlebih dahulu. Peluang yang terbaik untuk mula masuk. Lot mula ditarik oleh pasukan Monster Vicious. Tim Vamos mengintai peluang. Jikalau ada pemain daripada pasukan Monster Vicious mungkin boleh ditamatkan terlebih dahulu. Namun begitu, Lord pada kali ini seolah-olah menjadi satu perkara yang mungkin akan jadi mudah untuk pasukan Monster Vicious kalau pemegang retribution mereka tidak tersasar untuk menekan butang tersebut. Tapi untuk tim Vamos, kita juga perlu ingat yang bahawa mereka merupakan antara pasukan yang ada lebih daripada satu pemegang retribution. Jadi ini akan satu perkara yang sukar untuk mereka mulakan team fight di kedudukan Lord. Ya, kita kena tengok bagaimana Gorgeous tarik dua orang pemain Chibi. Kali ini retribution dia kena perform dari tadi asyik zone dia yang dapat. Tengok Uni berjaya untuk dapatkan Lord yang pertama untuk pasukan Monster Vicious. Tetapi mereka tidak memaksa untuk melaksanakan pertarungan. Bertenang, relax dulu, dah dapat Lord. Pulang semula ke pangkuan base. Isi semula nyawa yang diperlukan. Lord pertama adalah milik pasukan Monster Vicious. Kemenangan daripada sudut Lot sebentar tadi berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Monster Vicious. Tapi tim Vamos juga mereka tidak ingin mengambil risiko apabila mereka tak berjaya untuk dapatkan Lord. Seharusnya kali ini mereka berada di posisi yang bertahan menunggu pasukan Monster Vicious untuk memberikan serangan yang seterusnya. Sekarang ini Lord yang pertama berada di bahagian bawah untuk pasukan Monster Vicious. Akankah ada serangan yang cuba untuk dilakukan oleh tim Vamos di bahagian tengah? Oh, lihat bagaimana satu orang. Itu adalah sasaran yang sepatutnya. Natko akan hilang. Bonus berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Tapi kali ini Raf akan ditekan. Ada Flicker boleh lari. Tapi Klokun hilang. Uni dapatkan satu. Unstoppable untuk Uni. Momo bermain seorang-seorang dekat bahagian belakang. Menghalang tiga orang pemain. Tapi Uni nasib baik. Nasib baik dia dapat elak ammo pendek daripada Gorgeous. Tapi Chibi masuk semula. Dengan adanya Ogi Shadow Kill. Adik Kuat Shadow boleh patah balik. No problem. Lord di bahagian bawah untuk pasukan Monster Vicious. Ini mungkin akan jadi satu pergerakan yang lagi selesa untuk pasukan mereka. Jikalau inhibitor tarik bahagian bawah ini berjaya untuk dipecahkan. Namun pertahanan daripada tim Vamos masih lagi sehabis baik mereka untuk menjaga inhibitor tarik ini daripada didapatkan oleh pasukan Monster Vicious. Tapi untuk pasukan Monster Vicious mereka dah berjaya untuk memecahkan kesemua tarik yang berada bahagian luar. Namun sekarang ini tim Vamos, macam mana mereka nak selesaikan keadaan sekarang ini memandangkan pasukan Monster Vicious dah berjaya untuk meluaskan kawasan keselesaan mereka untuk bergerak ke arah tim Vamos. Ya, tengok tim Monster Vicious sekarang ini. Mereka mendahului dari segi ekonomi. Dah berbeza 3,600 gold sekarang ini. Bukanlah satu perbezaan yang agak besar, tapi bolehlah lebih kurang. Tapi sekarang ni macam mana kita lihatkan, kalau mereka Monster Vicious fokus kepada Gorgeous dulu, mereka akan tewas kat dalam team fight. Tapi dah berkali-kali mereka fokus kepada Natko dan juga Klokun dulu. Damage dealer untuk pasukan Vamos. Itu sebab mengapa berkali-kali pasukan Monster Vicious dah dapatkan kemenangan di dalam team fight tersebut. Sebabkan damage yang sangat-sangat besar mampu untuk dikeluarkan oleh Natko. Okey, mesok pula kau. Masuk minit yang ke-13. Saya nak salah sebut sebenarnya, tapi tak apa, biarkan je. Untuk pasukan Monster Vicious dah berjaya untuk berada di situasi yang selesa. Ini sepatutnya jadikan sebagai satu batu loncatan lah untuk mereka. Kekalkan permainan positif, tapi Chibi mula masuk. Oh, Leonie hampir saja untuk tumbang, tetapi tak ada yang tumbang. Mereka akan berpatah balik sebab pertahanan yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Di mana Lord yang berikutnya akan mula muncul lebih kurang 10 saat saja lagi. 10 saat sahaja lagi sebelum Lord yang kedua. Tim Vamos nampaknya akan mula lakukan pergerakan yang agresif nak dapatkan pemain pasukan Monster Vicious. Lord dah mula bangkit, tapi pasukan daripada Monster Vicious dan juga tim Vamos masing-masing masih lagi menunggu masa yang bersesuaian untuk memastikan yang posisi Lord ini berjaya untuk dapatkan oleh mereka. Minit yang ke-14, tim Vamos masih lagi mencuba
bersama-sama dengan ahli pasukan Monster Vicious ada Raf yang berada bagi harapan cuba untuk pastikan situasi sekarang ini boleh dikunci oleh pasukan Monster Vicious. Dekat bahagian belakang ada percubaan lompatan daripada Momo. Momo fokus terlebih dahulu ke arah Cloakun, tapi bagaimana Lord hampir-hampir hilang. Uni berjaya untuk dapatkan Lord tersebut, dihalang zoning baik daripada MV. Kali ini Gorgeous nyawa rendah, itulah mangsanya. Tapi macam mereka nak paksa pertarungan ini. Leonie menadah badan sebab apa? Sebab ada batu. Tapi kita tadah je lah. Namun mereka perlu untuk pulang terlebih dahulu. Lord dah dapat. Gunakan Lord ini dengan sebaik-baiknya untuk mereka nak peroleh elite turret. Satu persatu target yang cuba untuk difokuskan oleh pasukan Monster Vicious. Lot yang kedua dah mula bangkit di bahagian bawah. Mungkin kali ini kita akan saksikan fokus mereka adalah untuk memecahkan inhibitor turret. Sama ada di bahagian atas, tengah maupun bawah. Semestinya bila ada tambahan satu manpower dengan adanya Lord, ini akan jadi satu perkara yang lebih baik untuk pasukan Monster Vicious kalau mereka nak bergerak secara 3 lane push. Oh ni, jangan buat gerakan tambahan sebab tadi agak bahaya. Nasib baik tak tahu perkara akan datang ini dilaksanakan. Ogi Shadow Kill telah pun digunakan, melarikan diri, hanya melakukan zoning sahaja dengan penggunaan Ogi Shadow Kill tersebut. Tapi Lord ada dekat bahagian bawah. Dekat bahagian bawah masih lagi ada Lord yang belum dijatuhkan oleh tim Vamos. Monster Vicious mengintai peluang mereka. Jikalau ada mana-mana terselit sikit ruang untuk mereka memberikan serangan yang seterusnya kepada tim Vamos. Momo dah mula tunjukkan muka di bahagian hadapan. Momo dah lompat masuk, tarikan kepada Leonie terlebih dahulu. Leonie cantik! Sono dua orang pemain dan go! Berjaya tutup Leonie terlebih dahulu. Tapi Zon lompat melarikan diri. Uni dekat belakang, master kill untuk Uni. Tapi Uni dah jadi mangsa, tapi Kristal berjaya untuk didapatkan Monster Vicious. Mereka terus menyamakan kedudukan. Penjamaan mata kemenangan antara pasukan Monster Vicious dan juga tim Vamos membuktikan yang pasukan